rumah kebajikan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Anak-anak yatim itu minum bubur nasi dengan sop jernih dan sedikit air setiap hari. Sebaliknya, para dekan sedang makan ikan dan daging yang besar. Kesemua mereka mempunyai otak dan usus yang gemuk. Supaya boleh makan semangkuk nasi lagi, anak-anak yatim mahu membuat undian. Pilih wakil untuk membuat ulasan. Tidak lama kemudian seorang budak lelaki memenangi loteri bertuah. Semasa makan malam, di mata rindu teman-teman saya, budak lelaki itu mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Kemudian dia mengambil langkah tegas dan datang kepada penyelia, Li Kuan. Tanpa diduga, kata-kata itu masih belum jatuh, budak itu dipukul teruk dengan sebatan kayu. Maklumkan juga perkara ini kepada dekan. Pihak satu lagi sangat marah apabila mendengarnya. Fikir budak-budak ni tamak, jangan sekali-kali tinggal. Kemudian jual ke dunia luar dengan harga 5 yuan. Tidak lama kemudian dia dibeli oleh pemilik kedai keranda itu. Di hadapan orang ramai di rumah kebajikan, isteri bos berkata dia akan menjaganya dengan baik. Boleh pusing kepala. Saya meminta hamba itu meletakkan sisa makanan untuk anjing itu di atas meja. Budak itu tidak berani berkata apa-apa apabila dia melihat ini. Saya sudah terlalu lama lapar dan tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Jadi dia memusnahkannya. Pada waktu malam, wanita itu membiarkannya tidur di sebelah keranda. Kena bangun kerja sebelum subuh. Layan dia secara langsung sebagai buruh murah. Dalam tempoh ini budak itu mengalami penghinaan daripada perantis lain. Kata dia ada ibu tapi bukan ibu. Kerana marah, dia meluru ke hadapan dan bergelut dengan pihak lawan. Selepas itu, bos dan keluarganya bertindak sewenang-wenangnya. Pukul pantatnya sehingga hancur. Akhirnya budak itu tidak tahan dengan kehidupan sebegini. Membuat keputusan yang bertentangan dengan nenek moyang kita.